So finally, Samsung telah perkenalkan Galaxy Z Fold 6 terbaru dan boleh katakan ini antara folding phone yang popular dekat market Malaysia sekarang ni. Pertama sekali adalah pada bahagian rekaan dia. Kalau tengok sekilas memang very identical macam Fold 5. Tapi ada something yang noticeable untuk bahagian rekaan kali ni sebab Samsung refine lagi dia punya body shape supaya lebih rasa solid, sturdy dan juga berkotak lagi. So sebelum ni dah memang rasa berkotak tapi kali ni lebih lagi diorang buat. So bahagian bucur tu nampak lebih tajam dan juga rasa lebih tajam sikit dekat bahagian frame body dia. So yang ni memang aku rasa agak noticeable untuk dia punya form factor. Feels pegang tu sendiri pun dah rasa dah petak dia dan juga rasa solidness dia tu. Yang kedua aku notice adalah dia punya bahagian lens camera bump kali ni memang dia orang gunakan finishing warna hitam, nampak lebih rugged sikit dan tak ikut warna body macam model sebelumnya. So kali ni ada beza dia. Kat bonggol kamera walaupun kedudukan masih sama macam trifid light tu, tapi warna untuk lens camera bump tu lain. Dia gunakan full black dah sekarang ni. Yang ketiga adalah design untuk speaker grill. Samsung ikut macam rekaan dekat Galaxy S24 series iaitu tak gunakan garis-garis, tak gunakan a very simple shape saja. So yang ni memang very noticeable. Dekat atas bawah ada speaker grill dengan design yang baru. So itu antara tiga perkara yang aku rasa nampak perubahan sikit untuk rekaan dari segi dia punya shape dan juga looks tu kalau bandingkan dengan Fold 5 sebelum ni. Bukan itu saja, sebenarnya dimension untuk body dia pun Samsung ada buat perbezaan dan juga actually Fold 6 ni lagi ringan berbanding dengan Fold 5. Dari segi dimension kalau tutup memang Samsung ada lebarkan sikit body dia dengan tambahan 1mm. Kalau buka skrin dia pula size tu dia ada lebarkan sikit dalam 2.7mm dan juga Samsung ada kurangkan sikit dia punya ketinggian dengan pengurangan 1.4mm. Even diorang improve juga dari segi operating. Sekarang ni menggunakan IP48 water and dust resistant compare yang previous model just gunakan IPX8. So untuk Flip 6 dan juga Fold 6 gunakan IP rating yang sama. So itu adalah antara improvement yang positif walaupun dia punya identical looks tu masih sama dengan Fold 5. Inilah identity yang Samsung letakkan pada folding phone orang. So nampak very Samsung punya smartphone. Selain tu memang ada pilihan warna baru dan untuk folding phone aku nampak warna baru yang paling menarik sekali adalah warna silver shadow. Yang tu memang korang boleh matching lah dengan dia punya Galaxy Buds apa semua kan. Dan ada juga warna pink, satu lagi adalah warna navy blue. Yang ni pun agak menarik juga. Aku rasa tiga-tiga warna ni cantik je. Kalau korang yang gadis-gadis kat luar sana mungkin korang akan suka lah warna pink. Kalau korang yang nakkan something yang macam baru sikit dengan folding phone, korang ambil warna silver shadow. Itu cantik. Yes, aku tak nafikan yang Samsung memang dah improve dari segi dimension dia, tapi dia still rasa narrow sikit dan itu something yang aku notice. Dan mungkin kalau korang pegang pun korang akan perasan yang dia punya aspect ratio screen tu masih lagi tak macam normal size untuk smartphone. Cumanya yang aku puji dengan Fold 6 ni adalah korang akan rasa yang dia punya body shape tu lebih sturdy, lebih solid dan lebih kurang feel ala-ala macam Galaxy S24 Ultra. So rasa tu beza sikit dengan Fold 5 sebelum ni. Dia memang ada rasa beza. Tapi itulah aku tak faham juga kenapa Samsung tak gunakan material yang sama macam Galaxy S24 Ultra iaitu titanium body. Sebab Fold 6 ni adalah antara model penting diorang kot. So kalau Samsung letakkan titanium body material, aku rasa much better pada Galaxy Z Fold 6. Malangnya diorang just gunakan aluminium body, tapi aluminium body yang diorang improve lagi 10% better berbanding dengan model sebelumnya. Untuk mekanisme dari segi dia punya dual rail hinge memang aku boleh katakan lebih kurang sama je macam Galaxy Fold 5. So smooth dan juga sedap. Cuma kalau folded korang akan notice macam ada very small hole dekat bahagian bucu hujung skrin itu. So aku tak tahu kenapa. Mungkin faktor dia punya bahagian skrin dalam tu diorang letak macam something bezel dekat keliling supaya lebih protektif. Dan juga kalau tutup tu memang rapat. Yes, aku tak nafikan memang rapat. Cuma ada a very small hole yang korang akan nampak macam cahaya kalau korang tengok dekat bahagian tepi tu. So kalau masuk habuk-habuk ada pasir sikit apa semua, memang nak kena always lap lah kat situ kan. Kena hati-hati sikit. Next untuk screen display memang Samsung ada improve dari segi size pada Galaxy Z Fold 6 iaitu skrin luar menggunakan saiz 6.3 inci. Ada improve 0.1 inci kalau bandingkan dengan model sebelumnya. Panel yang sama iaitu Dynamic AMOLED 2X dan aku suka sebab dia punya symmetrical bezel yang nampak sangat-sangat kemas. Flat display dia macam S24 Ultra dengan aspect ratio yang lebih rasa berkotak. Cuma macam aku mention tadi lah bahawa dia punya aspect ratio body tu masih lagi rasa memanjang ke atas. But dia punya feel tu mungkin slightly better sikit lah kalau bandingkan dengan Galaxy Z Fold 5 sebelum ni. So much better. Manakala pada bahagian skrin dalam ni masih dengan saiz 7.6 inci Dynamic AMOLED 2X dan juga menggunakan tablet size punya display dengan under display camera teknologi. Boleh dikatakan yang luar skrin dia masih nampak dan juga rasa, dan aku rasa feels dia lebih kurang je macam Fold 5.
So korang akan notice dia punya bahagian crease screen tu, lurah tu memang akan nampak lagi. Cuma mungkin dia tidaklah ketara sangat macam folding phone awal-awal dulu. Tidak. Sejujurnya aku tak nampak ada major improvement pun dari segi dia punya screen display. Mungkin dekat cover display luar tu, yes, ada juga slightly minor improvement, but untuk screen dalam just a very the same display macam Fold 5 actually. Dan aku tak faham kenapa diorang tak gunakan Gorilla Glass Armor macam S24 Ultra dekat skrin luar, sebab untuk skrin luar dan juga back panel just gunakan Gorilla Glass Victus tu, bukannya Gorilla Glass Armor macam S24 Ultra. Next, untuk performance, memang Galaxy Z Fold 6 gunakan latest chip Qualcomm iaitu Snapdragon 8 Gen 3. Yang ni memang korang dapat the better performance dan juga better GPU grafik dia. Korang nak buat kerja multitask ataupun untuk korang nak gunakan dia punya semua features AI tu, memang tak ada masalah pada Galaxy Z Fold 6. Samsung juga claim yang diorang improve lagi vapor chamber 1.6 kali lebih besar, dan cumanya bateri dan juga charging masih sama dengan model sebelumnya iaitu 4400 mAh bateri dan juga 25 watt fast charging. Yang ni aku rasa macam agak kecewa sikit sebab tak ada improvement untuk bateri dan juga charging. Charging tu yang paling utama tu. Bateri ni masih acceptable, cuma charging ni sepatutnya untuk folding phone ni tahun 2024 ni kenalah at least 45 watt, tapi diorang just bagi 25 watt support dan ada wireless charging juga dengan reverse wireless charging. Even kamera pun tak ada improvement yang besar, just masih sama dengan triple camera setup, 50 megapixel kamera utama, ada 10 megapixel telephoto dan juga 12 megapixel ultrawide, 4K 60fps untuk rakaman video. Tapi Samsung memang ada improve dari segi user experience untuk korang nak gunakan semua features baru pada Galaxy AI. So diorang memang ada bagi features baru dan juga features yang dia ada yang sebelum ni diorang improve lagi untuk korang dapat a better experience. So aku nampak ada beberapa features AI yang best untuk korang nak gunakan pada Galaxy Z Fold 6 nanti. Yang pertama adalah pada Portrait Studio. Dengan features baru ni korang boleh convert gambar yang korang dah ambil tu kepada generative AI. So memang banyak gila jenis pilihan style, contohnya macam kartun dan macam-macam lagi, dan juga ada beberapa pilihan lain lagi yang korang boleh pilih. Lepas dah convert tu pun ada juga dalam 4 pilihan gambar untuk korang nak pilih. Gambar yang ni ke, yang tu ke, so ikut korang lah mana satu yang lebih bagus. So boleh pick kat situ. Yang ni menarik sebab mungkin kalau korang nak letak sebagai profile foto WhatsApp ke, korang nak bagi sebagai stiker ke, korang boleh convert gambar korang kepada gambar generative AI. Yang kedua adalah improvement pada S Pen dengan Galaxy AI. Cumanya S Pen korang tak dapat sekali tau dalam kotak jualan, nak kena beli secara berasingan. Dia bukan macam Galaxy S24 Ultra korang dapat built-in, tapi untuk folding phone tak ada built-in untuk dia punya S Pen. Dan memang ada improvement yang very positif untuk korang nak gunakan S Pen dia. Contohnya korang boleh sketch apa-apa gambar, dan juga kalau tak cantik pun tak apa, asalkan ada nampak rupa dia tu, AI dia akan generate gambar tu nampak lagi kemas dengan 5 jenis style dan juga 4 jenis pilihan gambar. Korang boleh pick ya. Even nak tulis saja pun boleh. Misalnya macam kalau korang nak apa-apa gambar, korang just tulis je kat situ. Galaxy AI akan generate gambar berdasarkan apa yang korang nak tulis tu. Cumanya aku perasan yang untuk writing ni dia tak berapa accurate sangat. So kalau tulis tu kadang-kadang dia tak convert tu gambar sangat. Dia akan convert kepada grafik berdasarkan tulisan tu. Sometimes mungkin dia akan generate lebih cantik berdasarkan juga dengan apa yang korang tulis. So kalau panjang sangat tu mungkin dia susah sikit lah. Tapi kalau pendek dan juga dia macam lebih family, aku rasa AI dia akan lebih recognize dan juga mudah untuk nak convert pada gambar. Yang ketiga adalah Chat Assist Composer. Yang ni pun menarik juga. Kalau korang macam tak ada idea nak buat email, nak hantar apa-apa, nak tulis apa-apa yang panjang, nak summary-kan semua tu, korang just gunakan features ni. Korang just tulis a simple word apa yang korang nak kongsikan ataupun nak tulis tu, dan AI dia akan generate summary berdasarkan apa yang korang tulis simple word tu. Yang ni memang sangat-sangat menarik, dan juga untuk korang yang tak ada idea nak tulis apa, yang tengah buntu ke apa kan, ataupun tak erti nak summary-kan panjang-panjang, boleh gunakan features ni. Yang keempat adalah features interpreter. Yang ni pun menarik juga kalau korang yang suka travel dekat luar negara. Kalau korang macam tak fasih sangat bahasa orang tu, korang just boleh gunakan features ni, sebab untuk Galaxy AI dia akan buat macam two-way communication ataupun conversation untuk korang terus boleh berseman dengan orang tu, dan juga gunakan smartphone sebagai translator. Dan memang aku dah guna sendiri, aku test sendiri features ni, memang rasa live translate dia very seamlessly. Dengan adanya kelebihan full display macam Fold 6 ni, korang just letak je atas meja ataupun atas tangan korang, lipat sikit dan kat situ ada double display. Orang tu boleh tengok display dia untuk apa yang korang cakap, dia akan convert situ. Korang boleh tengok display korang untuk apa yang dia cakap, dia akan convert kat situ, translate kat situ. So memang very easy aku rasa features ni. Tapi nak lagi best, korang boleh gunakan earbuds macam Galaxy Buds 3 Pro yang terbaru tu, pakai je
dan juga akan ada voice auto translate dekat telinga korang daripada apa yang dia dah translate dalam smartphone tu. So yang ni memang aku rasa antara features yang paling best yang aku pernah gunakan setakat ni untuk smartphone. Aku rasa itu antara 4 features baru yang aku suka untuk Galaxy AI pada Galaxy Z Fold 6. Yang lain tu ada juga improvement yang Samsung lakukan untuk features yang dia ada. Misalnya macam photo assist ada improvement pada writing style dan juga lain-lain lagi. So guys, itulah antara sedikit sebanyak improvement ataupun pembaharuan yang Samsung lakukan pada Galaxy Z Fold 6 terbaru. Tak banyak sangat improvement pada design ataupun screen dia, just refinement untuk design. Cuma aku rasa dia lebih bagi a better user experience in terms of Galaxy AI. Banyak lebih kepada software lah, bukannya hardware saja. So ya, itu saja sedikit sebanyak perkongsian aku, dan aku harap video ni bermanfaat. Untuk harga ataupun pembelian apa semua, klik dekat description ataupun dekat bahagian komen nanti, okey? Kalau korang ada sebarang pendapat ataupun pertanyaan, just komen saja dekat bahagian bawah ni, okey? Oh, satu lagi produk yang aku rasa agak menarik dalam launch kali ni adalah Samsung Galaxy Watch 7 series. Sebab dia ada dalam 2 pilihan, iaitu Watch 7 ada 2 saiz, dan satu lagi adalah Watch Ultra. Watch Ultra, nama dia pun dah macam macam Apple Watch sikit kan. Tapi aku suka dengan dia punya rugged design tu sendiri. Nampak unik, nampak different daripada typical smartwatch dekat Malaysia sekarang ni. Dan juga ada combination color orange. Aku tak tahu kenapa diorang mix color orange. Kenapa tak ada color lain selain orange. Design dia memang aku suka. Dan dia ada 3 button. So kat tengah-tengah tu ada action button. So banyak features yang best untuk korang nak gunakan dengan cara yang lebih dasar untuk sukan dan sebagainya. Tapi body dia yang menariknya ada 2 pilihan warna. Ada warna grey ke black macam tu. Satu lagi adalah warna putih. Warna putih ni aku rasa antara warna yang menarik juga untuk korang beli nanti. Tapi kalau nak warna yang normal, warna grey ataupun hitam tu lah. Satu lagi produk yang Samsung launch adalah Galaxy Ring. Yang ni adalah ring smart pertama diorang. Cuma aku rasa ini antara salah satu produk baru yang menarik untuk ekosistem line up produk Samsung sendiri. Sebab korang boleh gunakan dia sebagai alat-alat macam smartwatch tapi dalam bentuk cincin. Dia boleh detect korang punya heart rate apa semualah, sleep tracking dan macam-macam lagi. Dan harga dia aku tak pasti, dekat market US dan few market je yang akan masuk, dekat Malaysia tak masuk. Dekat Jepun, Korea pun akan masuk, tapi kat Malaysia tak akan masuk, Singapura pun tak ada. Mungkin dalam masa terdekat ni tidak, soon, aku pun tak tahu bila. But yang tu antara produk Samsung yang menarik juga kalau nak beli dan juga guna kalau korang adalah pengguna Samsung dengan Samsung punya ekosistem. Yap. Itu je, dan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.